Ini tak. Pergi mana? Kau apa? Kau tampangan. Garam aku budak ni. Hei. Assalamualaikum. Mana saya call lagi? Saya call lagi. Kawan tu baru sampai. La ilaha illallah. Apa salah aku? Aku baru sampai. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Azai. Isteri nanya lagu Nustan pun boleh. Zindagi. Kan yang motor. Zindagi. Ek safar esohana. Ya hakal kya ho. Isle jana. Kan? Yang perempuan tu. Aduh ole ole ole. Ole ole oh. Isteri kat dapur. Polon kata roka akeh nahi. Dulu kata suka. Sekarang kata benci. Azai. Yari uman. Are akeh nahi. Mengapa sekarang barulah kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang masya Allah tabarakallah. Aduh, gila sih. Asli ini videonya gila banget. Saya nonton cuplikannya sedikit aja, itu udah kayak ini Ustaz Samsul Debat ini memang the best ya. Ustaz Samsul Debat ceramah terbaik dan terlawak. Ini ya guys ya. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Saya akan ambil dalam pukul 12.30. Bagi laluan kepada orang nak ambil gambar. Ikut turn. Sebab saya faham kan tak ada bukti kan. Yang risau, saya tahu dah gagal-gagal mau ambil gambar ni. Orang lelaki kalau ambil gambar memang ikhlas. Macam mana diri dia, macam tu lah dia ambil gambar. Kalau orang perempuan kan mulalah tersengit-sengit. Sekali lagi nampak gemuk. Sekali lagi kan. Sengit-sengit kan. Alah, hai. Biarlah gemuk, tak apa. Kan? Yang penting kan orang lelaki dapat pahala banyak atau bila isterinya berbadan sihat. Sebab cukup makan. Betul. Okey, cintailah isteri atau suami 100% ketika belum memiliki anak. Lepas dah ada anak, yang tu tak terjawab tadi. Ada yang cakap bagi separuh, ada yang cakap 70-30. Siapa dapat 70? Nampak tu? Anak lah, nampak tu? Setelah memiliki anak, cintailah suami itu 100%, anak-anak pun 100%. Makna jangan dibahagi-bahagikan. Wow. Bila ada konflik, itu soal keutamaan. Kadang dah tua kan, suami tu lagi teruk nak manja, tahu? Sibuk dia, cucu, alah cucu nenek, cucu nenek. Yang ayah ngatuk je sok abah. Cucu. Dah pukul 10 dah. La ilaha illallah. Cucu. Sudah nyatuk. Atuk masuk dalam bilik. Marah pula atuk kau tak faham lagi tu mesej yang nak disampaikan. Atuk duduk dekat dalam bilik tunggu tak juga masuk dalam bilik. La ilallah cucu. Sudah nyatuk dia. Dalam bilik dah bunyi. Yang nenek mengigau atuk kau tak faham lagi. La ilaha illallah. Sudahnya atuk Allahu Akbar. Baru dia letak cucu tarik. Lah pahal bang, baru nak masuk dalam bilik. Kau ni apalah. Jangan dibahagi-bahagikan. Tapi bila keutamaan suami dululah. Tunggu kejap abah panggil tu kejap. Mak pergi kejap. Macam tu. Tahu, first class service. First class. Cuba tengok masuk dalam KFC tu. Tinggal dia tolak penyapu tu ke tepi. Selamat datang ke restoran kita. Selamat datang tempat banyak gitu. La ilaha illallah. Cuba balik ni buat macam ni. Assalamualaikum, selamat datang ke rumah kita. Cuba macam tu. Tak terperanjat lelaki tu kan. Selamat datang ke rumah kita. Allahu Akbar. Jangan berbagi kan
Ketika ekonomi keluarga belum stabil, ingat, yakin dan percayalah bahawa pintu rezeki akan terbuka lebar dengan tingkat ketaatan suami atau isteri, dan ekonomi keluarga pasti akan meningkat dari masa ke semasa. Dulu sebelum kahwin nak beli TV tak boleh, rasa payah. Ingat tak zaman bujang tu? Nak beli ni, ya Allah, bersukat-sukat. Bila dah kahwin, tiba-tiba ada. Betul. Senang je beli tu TV daripada kecil dah besar. Mesin basuh daripada mesin basuh biasa dulu, dan apalah mesin basuh semi auto kepada apa mesin basuh auto tu, tak semi auto dulu, ingat tak? Yang basuh belah sini, keringkan belah sini, ingat tak? Lepas tu tekan dia tak mau gerak tu. Kita pakai lutut, bam, ingat lagi tak? Lepas tu ada mesin basuh auto kan? Betul. Tak lama gitu yang saya cakap tu siap lipat. Jangan risau, akan datang. Berdoalah banyak kan. Orang lelaki pun suka mesin tu supaya isteri tak bising lagi. Banyak baju nak lipat dan basuh hari-hari. Nak melipat tu tak ada masa kan. Tu kadang kadang lelaki geram tu dia kumpulkan, dia ambil semua kan, bawa kedai dobi. Payah sangat kan. Orang lelaki pun satu kadang perangai. Dah tahu banyak benda macam tu, orang lelaki cubalah. Kadang ada perangai orang lelaki tu. Buka baju situ tinggal. Buka seluar situ tinggal. Seluar dalam kat tingkap, la ilaha illallah. Tu yang terbayang tu kan. Macam bendera Hawaii nampak tu. Itulah kena cakap elok. Ketika ekonomi telah stabil, ni penting. Tadi belum stabil. Duit yang sikit kongsi sesama. Tapi bila dah stabil pula, janganlah kita lupakan pasangan kita yang sentiasa setia mendampingi kita walaupun kita menderita. Ingat tak zaman kita susah dulu yang? Sebila bang dululah nak besarkan anak-anak kita. Kenapa? Orang perempuan ni imajinasi dia memang tinggi tau. Imajinasi dia tinggi. Macam nak beli rumah kan, nak beli rumah. Orang lelaki yang mustahak kat dia boleh lopeh tak loan tu. Tu je. Dia membayangkan dia rumah tu macam ni. Okey, tu je. Rumah beli, lulus, alhamdulillah dah ada rumah. Orang lelaki tu je dia fikir. Iyalah. Orang perempuan dia punya minda imajinasi dia menerobos kepada interior design. Kang dapur macam ni, ni macam ni, ni macam ni macam ni, kat ni macam mana, bilik tidur macam ni, bilik anak ni cat kalau apa ni macam ni. Lelaki dengar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tu yang kadang nantilah cakap. Orang lelaki malih fikir tu. Betul. Orang perempuan ni kan dia teliti. Kan dulu nak beli rumah semi-D tu, bang nanti kan kita beli rumah ni kan, kat tepi ni boleh kita minum petang kan, kita minum petang, best bang, petang-petang suasana pun kan, best kan. 18 tahun kahwin tak pernah minum kat tepi tu. Masa beli lu cakap macam mana kan. Dapur tu selesa bang. Jangan kau tanya berapa selesa dapur tu, kau tanya berapa kali kau masak kat dapur tu. Kan? Tu kena tanya balik tu. Tapi jangan lupa pasangan kita. Bila dah senang jangan lupa. Ini biasanya merujuk kepada lelaki lah kan. Biasalah. Saya dah cakap dah, belajar jadi lelaki yang setia macam lelaki-lelaki di UTHM. Boleh. Nampak tu kan. Tak, kita positif. Tengok terpancar tu keimanan dan ketakwaan, nampak tak? Dia bila lelaki itu bertakwa, dia tak banyak cakap, dia diam. Walau apa juga diperkatakan oleh wanita di sekelilingnya. Wah, nampak tu. Macam tu kan. Macam tu kan. Jaga tau. Bila dah stabil jangan lupa pasangan kita. Dulu susah macam mana, apa macam mana, syukur banyak-banyak. Ketika anda adalah seorang suami, boleh bermanja-manja pada isteri, boleh, tak ada masalah. Tetapi janganlah lupa untuk bangkit dengan penuh bertanggungjawab apabila isteri memerlukan bantuan anda. Bantulah sedaya upaya. Suami kalau nak semayang asal lah kan. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Allah, bang. Apa? Bang, tolong ni angkat bang ni kain ni nak bawa pergi apa, nak sidai kain bang, bawa sampai kat penyidai je boleh? Kalau lepas bang semayang boleh? Allah, sekarang Allah tengah panas ni. Yelah, pergi angkatkan. Sebab kalau kita biar, alah nantilah, tunggulah lepas semayang. Kalau isteri kita angkat juga jatuh berdosa suami tu. Sebab tanggungjawab suami selesaikan masalah ahli dia. Dia ketua tau. Tu sebab ketua ni kena respect dia. Jangan kita lawan-lawan dia. Cakap elok-elok, bang boleh tak bang tolong angkat?
Suami pun tolonglah angkat sampai kat tempat penyidai tu. Bang, dah halang-halang sampai situ. Wah kau, lebih-lebih pula. Dah dangkek untung. Dah kau suruh sidai pula tadi suruh angkat je kan. Dah lah tu, abang dah angkat. Okey dah tu, kau sidai lah. Abang nak semayang ni. Allahu Akbar. Macam tu kan. Tu kaedah dia. Sebab kan, hormat pada ketua keluarga tau. Suami kalau balik rumah bangun. Kita bangun tak? Cuba kalau tiba-tiba kan, tiba-tiba pengarah, naib chancellor masuk dalam dewan ni. Assalamualaikum, semua bangun kan. Bangun, semua bangun. Kan, lepas tu dia pun tak tahu. Duduk. Macam wakil rakyat lah, wakil rakyat. Jadi bagilah peluang suami jadi wakil rakyat, don rumah tangga. Dia masuk rumah kita, Assalamualaikum, semua bangun. Tak apa, duduk. Wakil rakyat, duduk. Along, macam mana peruntukan, okey? Nampak tak? Yalah, tapi tak yalah sampai nak sulung tu buat pengumuman. Mengumumkan ketibaan ayah anda pulang dari kerja, hadirin dijemput berdiri. Tu teruk sangat tu. Bangun macam tu. Okey, kan penghormatan. Betul. Ketua keluarga tau. Tu sebabnya bekas mufti Negeri Sembilan dulu pesan, pinggan dengan cawan suami mesti bezakan dengan orang lain. Ya. Nampak kecil tau benda tu, tapi memang kena buat. Isteri saya buat, memang pinggan lain, cawan lain. Ingat tak zaman kita kecil dulu, ayah kita punya pinggan lain? Betul sih. Berani tak kau sip pinggan dengan cawan ayah kau? Tak berani. Weh, ni cawan ayah ni letak balik. Sebab penghormatan, nak ajar, nak hormat. Hari ni dah berlaku tau. Ajak kawan-kawan belasah ayah sendiri dah berlaku. Hari ni. Yang grup-grup yang terlampau fanatik ni lah, grup-grup yang tertentu ni lah kan, ada grup saya tak nak sebut lah, kawan cakap pun pula kan, tapi macam tu lah, dia fanatik, wah, ingat ada gangster kan, ajak kawan-kawan belasah ayah dia sebab tak puas hati dengan ayah dia. Apa benda? Hormat dengan ayah pun tak ada, tu sebabnya pinggan cawan. Jadi anak kita, bu haus lah bu, bapa main bola kan, pergi ambil cawan tu dekat sinki, air ambil dalam petais, dia pergi kat sinki pegang cawan, ni cawan ayah ni, letak balik, ambil cawan lain, baru dia tuangkan air dalam sinki tu. Air dalam sinki, tuang air dekat dalam cawan. Apa tu dah tuang, baru dia minum. Sebab cawan tu bukan cawan ayah dia. Nampak tak? Ni benda saya tunjukkan. Jadi makna kata perbuatan kita tu kan, nampak perbezaan. Bila makan pun janganlah lagi, bila makan kan banyak suami komplain. Memang betul kalau ikut Nabi, Nabi takkan suruh isterinya buat benda yang Nabi boleh buat sendiri. Cuma kebiasaan masyarakat kita, budaya masyarakat kita, orang perempuan buat semua. Lagi bagus sebab orang perempuan dapat peluang untuk masuk syurga tanpa roblok. Yang benar orang lelaki ni incompetent sebab buat benda-benda kat rumah. Less yang kompeten. Cakap apa tu? Dia tak boleh buat. Jadi dia kena minta tolong buatkan air kopi. Tu pun makin kurang perkataan. Pasal tak dulu sebelum kahwin je. Kan best bila kita dah kahwin nanti, hujan turun renyai, air bergelombang, ditemani pelangi, awak buat air kopi untuk saya kita minum sama-sama, menghirup dari segar, anak kita berlari-lari. Kemudian banyak perkataan. Bila dah kahwinnya, perkataan kan best kalau awak dapat buat air kopi. Itu tinggal. Hujan turun tak ada. Pelangi tak ada. Anak boleh lari, belum lagi. Semua tak ada. Sebelum kahwin bukan main lagi cakap. Yelah kejap saya buat 10 tahun lepas tu, apa tinggal? Kopi. Itu tinggal kopi. Paling banyak pun kopi. Paling banyak pun kan. 10 tahun lepas tu pi. Ada pi, ada ko, tak. Dia main batuk je. Kejap lah, faham lah tu, faham. Nampak tak kan? Jadi makna kata memang perlu. So, maknanya tolonglah. Kadang bila suami tu janganlah marah. Abang ni mengangkang di depan TV, tengok TV je. Sinilah tolong susun pinggan ni, nak makan sesama. Janganlah macam tu. Kalau suami nak tolong, bonus. Dia tak nak tolong, tak apa. Kita siapkan. Ingat tak mak kita dulu macam mana susun pinggan semua? Panggil anak-anak semua dah siap. Dah sendukkan nasi anak-anak semua. Long, pergi panggil ayah. Nasi dah siap. Ya, sih, ayah lah sekali datang. Bagi rakyat. Assalamualaikum, semua dah ada dah. Halo. Bila ayah duduk, baru mak kita buka pinggan tu, ambil nasi letak dalam pinggan panas-panas lagi, betul tak? Betul keluarga. Betul. Bang, yang basuh tangan bang.
Ini kadang-kadang macam ni lah, suami dia rasa raja. Air pun sampai. Cuba kemesraan sikit. Long, baca doa Long. Abah Huzur ni bergurau pula dia. Budak sekarang ni yang bagi baca doa lain macam silibusnya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Oh, ingat dah habis dah. Amin. Ya Allah, ada lagi berkatilah rezeki kami dan jagalah kami dari azab api neraka. Ingatkan dah habis dah. Jumpa makan abah, jumpa makan mak, jumpa makan. La ilah Allah. Habis segala manusia kojak ni macam bila nak makan ni? La ilah Allah. Dia memang macam tu lah kan budak ni kan. Dia memang percaya cakap cikgu dia daripada cakap mak dia, walaupun mak dia cikgu tau. Benar. Betul tak? Kadang-kadang saya tanya budak tu. Tadi belajar apa kat sekolah? Tadi belajar semayang. Bagus lah, boleh lah semayang kat rumah. Tak, cikgu cakap kat sekolah je. Yang sebenarnya cikgu suruh semayang kat sekolah. Cikgu tak cakap suruh semayang kat rumah. Jadi dia ingat semayang kat sekolah je. Bapaknya pun pergi jumpa cikgu. Cakap dengan anak saya kat rumah kena semayang juga. Saya cakap, oh agaknya dia salah faham tu. Tak penting saya cakap. Balik tu, bah, apa dia? Bah, dekat rumah dah boleh semayang lah. Sabar tak kau? Sabar. Kadang cara budak faham tu kan. Lepas tu bila baca, bila makan. Tu sebabnya kebahagiaan tu. Kebahagiaan. 4S. 4S tu. S ni sama-sama. Yang pertama, solat sama-sama. Ingat orang lelaki. Sibuk macam mana pun, kan? Macam mana kita pergi sembahyang jemaah kat sebuah masjid, pilih satu malam. Pilih satu hari untuk solat jemaah sesama. Tak confident maghrib, bawa zuhur. Senang tak bunyi. Garang ni. Zuhur. Yelah, zuhur beranilah. Cuba maghrib tengok. Biarlah, mulalah dengan zuhur dulu. La ilaha illallah. Kau main lagi zuhur. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia bukan apa, dia tak confident. Bila buat maghrib, yang mengaji perempuan. Perempuan ni kalau tegur direct lah tu. Fatihah pun tak betul, nak jadi imam. La ilaha illallah. Aduh, betul. Dah confident 3 bulan training zuhur. Malam ni maghrib. Ya ke bang? Ya. Malam tu lain macam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Isteri tu. Suamiku. Seronok dia. Suami dia boleh jadi imam. Tapi itulah dia, 20 tahun kahwin, tak ada ayat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan main bismillah. Inna a'tainakal kausar. Itulah ayat. Inna a'tainakul Allah. Inna a'tainakul Allah. Anak tu kan, anak tu dengar. Inna a'tainakal kausar. Anak tu dah agak dah. Dah tahu dah abah nak buat ayat apa kan. Abang, cuba bang ni kita buat transformasi. Abang ni cakap ayat tu nak tahu nak Allah. Nak tahu nak Allah. Tukar ayat lain dia lah malam kang aku tukar. Malam tu lain macam. Bismillahirrahmanirrahim. Dah diam ya. Yang bini ni berabah ni, lapalah ayat ni, lapalah ayat ni. Lama lah senyap tu. Yasin, panjang malam ni. Pendek salah, panjang salah. Rupanya Yasin. Allahu Akbar. Apa pendek sangat bang? Baru pertama satu ayat, besok sama ayat lain. Aduh. Kan? Rakaat kedua kan Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Allahu Akbar. Jadilah kan. Iyalah. Yang penting jadi imam. Kalau nampak suami, kadang-kadang ada suami ni yang perangai dia period tak berhenti. Orang semayang dia tak semayang. Kan, orang perempuan pun ada hari-hari ABC, Allah bagi cuti. Dia taklah semayang-semayang. Satu hari tu tak terdengar ceramah kat insaf dia.
Nak berair mata menangis ambil wuduk. Allahu Akbar. Insaf waktu. Allahu Akbar. Isteri bagi galakan. Dah habis suami tu solat, bang, lain kali kita sembahyang sesama tau. Tu galakan. Jangan disindir suami tu. Kawan tu baru nak sembahyang, Allahu Akbar, dia pun berdiri belakang. Dah tobat nampak, berhenti kawan tu, la ilaha illallah, langsung berhenti, tak jadi dia sembahyang, kurang asam betul. Kawan tu baru nak insaf, la ilaha illallah. Lepas tu cakap elok-elok. Cakap elok-elok, abang sini, abang kena jadi imam tau. Abang kena jadi imam, abang ketua keluarga kena jadi imam. Abang tak apa, bang, tak tahu kita belajar Macam tu cakap. Lepas tu cakap elok-elok. Cakap elok-elok, abang sini, abang kena jadi imam tau. Abang kena jadi imam, abang ketua keluarga kena jadi imam. Abang tak apa, bang, tak tahu kita belajar Macam tu cakap. Ini kemen garang, baru pegang grade 44 dah garang. Bang, sini. Sini lah. Sini. Apa dia? Jadi imam. Abang tak tahu. Tak tahu. Pakai telekung. Duduk belakang. Lalu pakai telekung. Pakai telekung. Apa hal pula laki kau pakai telekung? Hei, kan. Pertama, solat sesama. Yang kedua, tidur sama-sama. Yolah. Yang muda-muda mungkin tak ada masalah. Yang tua tu kadang-kadang. Pergi tidur luar tu. Banyak asian laki tu. Dah lah tak ada toto. Tidur tak tikar mengkuang. Selimut taklah ada. Tarik kain ihram berbalik haji selubung putih. Yang bini nak terkencing pukul 3 pagi. Ya Allah, jenazah siapa? Jenazah pelaki tu dah. Yang ketiga, makan sama-sama. Tu cakap tadi tu. Betul. Kan dulu, orang dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama kan. Betul. Ingat pinggan cawan tadi, ingat saya cakap, bezakan orang lain. Tapi janganlah beza sangat. Besen kau bagi. Kau ingat dan itik apa? Besen dengan baldi. Sanang tayar isi lagi bang. Abang hirup dalam babi. Satu baldi air kombong tu kan. Kan? Makan. Kemudian anak nak lauk kan, letakkan lauk dalam pinggan anak, dapat pahala bagi anak makan sebenarnya cara tak langsung. Isteri pula minta, bang nak sayur tu bang, suapkan. Tak payah. Malulah nak tengok malu. Apa kau kan isteri aku? Buka mulut tu. Yalah. Saya kena gaya kan, berorang faham. Bila suap, anak tak pernah tengok huyuh. Terperanjat budak tu tak pernah tengok kan. Itu komunikasi tau. Itu teknik komunikasi kemesraan namanya. Nak gitu-gitu pun mustahak tau. Ingat tu. Itu kemudian cerita. Dan yang keempat, jalan sesama. Malam anak dah tidur, kunci pintu, naik motor berdua round taman sambil mengira bintang. Round taman perumahan. Suami bawa motor. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Azai. Isteri, tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Tengah happy sangat tu kan, sampai depan tu bocor lah tayar. Menolak terlupa dia borek lebih muatan. Aduh. La ilaha illallah. Kan? Tak kisahlah lagu apa nak nyanyi, tak kisahlah kan. Kalau nak nyanyi lagu Hindustan pun boleh. Zindagi. Kan yang motor Zindagi. Ek safar esohana ya hakala kya ho isle jana kan. Yang perempuan tu aduh ole oh. Saya nyanyi lagu lama kan, main ke kan. Ya. Seronok tau komunikasi macam tu kan, seronok. Isteri kat dapur, polon kata roka akeh nahi. Dulu kata suka, sekarang kata benci. Azai. Yari
Uman are akeh nahi ngapa sekarang barulah kini are hazabume hastapeh nahi kau merasa benci diriku ini. Bini patut kena jawab kat dapur tu. Ho 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 ho. Rupanya tengah marah. Tang. Maknanya belum settle lagi dah belum settle. Komunikasi. Ingat tau, marah anak jangan pindah kat suami. Ingat tau. Tuh, dengar. Boleh tak? Boleh ke tidak marah anak jangan pindah kat suami? Boleh? Tengok muka pun tahu. Saya cuba. Kan perempuan kan gemalak speaker kat rumah kan. Pergi mandi dah pukul berapa ni? Pergi mandi lah. Budak ini geramnya aku. Pergi mandi. Ayah pun sampai. Assalamualaikum. Salam. Nampak beza kan? Salam abang. Dah balik Asal marah ni biasalah bang. Anak kita kan. Pergi mandi. Nampak tak asing kan? Nampak tak asing kan macam tu. Baru betul. Ini tak. Pergi mandi. Kau apa? Kau tampang kan? Garam aku budak ni. Assalamualaikum. Mana sekor lagi? Kawan tu baru sampai. La ilaha illallah. Apa salah aku? Aku baru sampai. Aduh, salah time aku ni kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah selesai videonya ya Allah. Kelakar gila lah Ustaz Samsul Lebat ni. Ini memang video lama guys ya. Tapi memang kelakar betul lah. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Memang apa realiti yang terjadi dekat keluarga orang-orang dulu sama sekarang tu memang macam tu lah. Kan dengan ceramah Ustaz Samsul Lebat ni kita boleh faham macam tu macam mana kita dengan keluarga kita bermesra macam tu kan. Ingat tu mak-mak tu kan, makcik-makcik kan, kalau marah anak jangan marah pada suami juga Allahu Akbar. Kelakar tak? Kelakar lah. Macam mana tak kelakar kalau macam ni? Memang kelakar. Teruk kelakar gila Okay guys, ya semoga bermanfaat ya guys ya. Dan semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Lebat, yaitu 4S tadi ya guys ya. Ingat itu 4S. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.